1 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya pinjam 1 minit sahaja masa yang berharga untuk anda dengar apa yang saya nak kongsikan? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan terfikir macam mana nak bina sebuah rumah di dalam syurga? Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina baginya rumah di dalam syurga kelak. Riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di belakang saya ini adalah sebuah surau Al-Abidin Kelana Jaya yang dibangunkan semenjak tahun 1990. Berbagai kemudahan dan peralatan dalam surau yang lama ini perlu dinaik taraf untuk kemudahan ahli qaryah. Antara paling kritikal adalah membaiki bumbung surau lama ini yang mencecah kos sebanyak RM300,000. Moga sumbangan anda kepada surau lama ini menjadi sebab kepada Allah bangunkan rumah di dalam syurga yang kekal untuk anda.